Lalu ada 3 aspek, kata para ulama hadis, yang menunjukkan lelaki ini sedang doa dengan hampir-hampir makbul patutnya, tetapi ditolak juga kerana pakaian tadi, makanannya, minumannya, duitnya dan seumpamanya. Lalu ini penting tuan-tuan, sebab doa kita ini adalah mukhul ibadah, adalah silahul mukmin, iaitulah inti kepada ibadah, adalah senjata orang mukmin. Dan ibu kepada segala doa pada tuan-tuan dan puan-puan, ibu kepada segala doa adalah solat. Solat adalah ibu kepada segala doa. Ya, maka apabila terlibat dengan pendapatan haram, perbelanjaan haram, bermakna doa tidak makbul, bermakna solat pun akan tertolak kemungkinan besar. Kerana itulah dalam sebuah hadis yang lain disebutkan oleh baginda Nabi SAW, "Idza zahara zina, idza zahara zina wal riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azabullah." Ya, iaitulah apabila tersebar luasnya zina dan riba dalam sesuatu kampung, maka sesungguhnya orang kampung itu telah pun menghalalkan bagi diri mereka untuk diazab oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Hari ini riba keliling pinggang dalam negara, dalam dunia, dan juga zina pun. Ya, zina pun sama juga. Jangan tak perasan tuan-tuan, saya menerima beribu-ribu email meminta panduan daripada masyarakat, daripada pelbagai jenis masalah. Antara masalah yang paling kerap tuan-tuan, zina, selain daripada riba. Okey. Baik, jadi inilah dia. Sebab kita kena belajar ni tuan-tuan. Tanpa ilmu, sebagaimana yang disebutkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, "Man 'amila min ghairi ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih." Barang siapa yang beramal Islam tanpa didasari oleh ilmu, lagi banyak dia melakukan kesilapan daripada melakukan pemulihan dan kebaikan. Lalu kita bimbang, kita beribadah banyak, tapi kita meninggalkan ilmu berkenaan halal haram dalam keuangan ini, maka menyebabkan amalan-amalan kita yang lain juga tidak banyak kualiti dan tidak ada barakah dan tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillah. Baik, jadi sekarang daripada banyak-banyak harta ini kita pergi yang nombor 2. Kita masuk dulu pada pengenalan riba. Baik, daripada banyak-banyak dosa yang melibatkan harta, maka dosa yang terbesar adalah riba. Bukan rompak, bukan rasuah, bukan wang khianat, bukan judi. Itu semua dosa-dosa besar. Tapi yang paling besar adalah riba. Ini disebutkan dan ditegaskan oleh Imam 4 mazhab. Dia juga antaranya Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala berkata, beliau mengatakan, "Inni qad tasaffahtu kitab Allah wa sunnata Nabi falam ajid dhanban ashaddu min ar-riba li'anna Allah adana fihi bil haqq." Dia kata, aku telah pun menyelak lembaran-lembaran Al-Quran dan lembaran-lembaran hadis, lalu tidak aku dapati yang lebih menakutkan, dosa yang lebih menakutkan kecuali riba, kerana Allah mengisytiharkan perang kepada orang yang terlibat dengannya. Tuan-tuan, jangan main-main tu. Ya, juga disebutkan perkataan yang sama oleh Imam Abu Hanifah dan juga dengan maksud yang sama oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan lain-lain. Ya, jadi mari kita tengok apakah dia dosa riba. Saya sengaja masuk kepada penerangan tentang punishment dan dosa ini dulu, kerana lepas ni kita akan tambah sikit motivasi untuk tahu ciri-ciri dia. Ya. Baik, yang pertama sekali yang telah pun disebutkan tadi dan juga disebutkan oleh Datuk Seri Musamaha serba sedikit, ya. Yang pertama, iaitulah perang dengan Allah dan Rasul. Dalam surah Al-Baqarah ayat 278. Ayat ni tuan-tuan berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Saya kira ada dalam dewan ni ramai juga ustaz dan ilmuwan-ilmuwan Islam. Kita kena sedarkan kepada masyarakat, ayat ni sangat penting, inti dia memang mencabar untuk dilaksanakan. Sebab itulah dia dimulakan dengan perkataan, "Ya ayyuhalladzina amanu."
Bila Allah mulakan sesuatu ayat Al-Quran dengan wahai orang beriman, ia bermaksud orang yang betul-betul punya iman, yang boleh memberikan perhatian yang cukup kepada inti ayat ini. Kalaulah ayat itu mula dengan ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, itu senang, ayat itu senang kita nak buat. Ya ayuhan nas, hai manusia. Mudahlah, semua manusia boleh buat. Apa dia? Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, kami ciptakan kamu lelaki dan perempuan dan berkaum-kaum supaya kamu berkenalan. Berkenalan ni tak susah pun. Jadi perompak sama perompak pun boleh berkenal, penzina sama penzina pun boleh berkenal, penyamun sama penyamun pun boleh berkenal, orang baik sama orang baik pun boleh berkenalan. So sebab tu ya ayuhan nas, inti dia taklah berapa susah, tapi diperlukan untuk menghasilkan masyarakat yang baik. Tetapi ayat ini ya ayyuhalladzina amanu, bukan sekadar itu, Allah sebut pula, belum masuk lagi mesej dia, Allah sebut ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Itu dia. Ni maknanya memang sungguh-sungguh sukar ni. Dah mula ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullah pula tu. Lepas tu barulah masuk mesejnya, pendek saja. Ittaqu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Tinggalkanlah sisa-sisa riba yang kalau kamu belum ambil lagi, tinggalkan. Allah tutup ayat dengan begitu cantik, in kuntum mu'minin, kalau kamu betul-betul beriman. Itu dia. Maknanya kalau kamu tak tinggalkan, belum betul-betul beriman, tak diiktiraf beriman pada pandangan Allah, kamu saja merasa kamu beriman. Sebagaimana orang Arab Badui yang mengatakan dalam surah Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang Arab ini berkata kami dah beriman. Allah kata kamu belum lagi, kamu hanya baru berislam saja. Okey. Baik. Kemudian Allah tak habis itu, Allah kata lagi fa illam taf'alu, kalau kamu degil, kamu masih nak terlibat juga dengan riba-riba ni, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, telah pun diisytiharkan, kamu semua telah diizinkan diri kamu untuk jatuh berperang dengan Allah dan Rasul. Disebutkan oleh Imam Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Ibn Kathir, dia kata yuqalu li akili riba yaumal qiyamah khudh silahaka lil harb, akan dikatakan kepada orang yang terlibat dengan riba ini di padang mahsyar di akhirat kelak, ambil senjata kamu untuk berperang dengan Allah. Boleh ke tuan-tuan kita ni nak berperang dengan sakit perut pergi toilet pun tak mampu tuan-tuan, nak tahan buang air kecil pun tak mampu tuan-tuan, nak tahan mengantuk dalam dewan pun tak mampu, apatah lagi nak berperang dengan Allah. Kalaulah erti berperang itu majaz, bukan hakiki, katalah majazi. Majazi maksudnya perumpamaan, itu pun menunjukkan perang ini Allah nak bagi faham macamlah gambaran perang di zaman ketika hayat baginda Nabi. Macam mana suasana perang? Iaitulah satu kumpulan lawan satu kumpulan, dua-dua nak bunuh antara satu sama lain. Itulah gambaran perang. Bila perang dengan Allah, adakah orang yang terlibat riba itu nak membunuh Allah? Ini cukup dahsyat gitu. Cukup dahsyat. Ya? Dan juga Rasulullah, bukan Allah saja. Macam mana nak dapat syafaat daripada baginda Nabi kalau berperang dengan Nabi? Tuan-tuan. Sebab itulah kita nak ramai para ustaz ni yang boleh cerita benda ni pada rakyat. Rakyat, orang Islam kita tak sedar perkara ini, termasuk ramai di kalangan ustaz dan ustazah. Ya. Lalu hari ini kita di masjid tuan-tuan, memang majoriti kita ramai, banyak kuliah. Tapi kuliah yang mengajar fiqh muamalat adalah yang paling tak popular dan yang paling tak digemari oleh para ustaz dan ilmuwan Islam. Ya. Dan kalau dalam pelajar-pelajar syariah itu antara yang paling tak perform, yang paling markah rendah sekali. Sebab susah dia kata. Ya, susah. Berpusing-pusing kepala.
nak membaca muwakkal lahu macam-macam kan, wakil yang diwakilkan, maf'ulun mustasna, macam-macam lah istilah-istilah. Lalu susah-susah tinggal kan, tak boleh. Sekarang kita tak cukup tenaga, kita tak cukup tenaga ilmuwan Islam yang boleh terang kepada masyarakat di seluruh daerah, di seluruh negara. Tak cukup. Yang ada yang pakar-pakar ni sibuk sangat. Satu dunia tak cukup, bukan kat Malaysia saja, satu dunia. Ya, yang kalau ada kat Malaysia sibuk dengan institusi organisasi nak buat sana buat sini, tak ada masa yang cukup untuk turun kepada masyarakat. Ada orang tuduh pula mereka ni eksklusif, high class, macam-macam lah. Tapi nak ceritanya tak cukup dan kita perlukan lagi. Jadi kita ucap sangat-sangat tahniah kepada Jabatan Mufti Johor kerana menganjurkannya, dan saya sangat suka untuk hadir. Ya, malah saya kira hari ni memang tak cukup. Kalau nak sesi kedua pun lebih detail lagi pun boleh, supaya kita semua dapat sampaikan kepada masyarakat melaksanakan tanggungjawab amar ma'ruf nahi munkar itu. Itu yang pertama, dosa. Dosa yang kedua, Allah sebut yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Orang yang terlibat dengan riba ni, Allah hancurkan keberkatannya. Ibnu Hajar Al-Haytami menyebut dalam kitabnya Az-Zawajir an Ikhtirafil Kaba'ir, erti hilang berkat itu, hancur berkat itu adalah seseorang itu akan ringan buat dosa, berat buat pahala. Susah nak rasa insaf apabila melakukan dosa. Bukankah disebutkan oleh baginda Nabi, seseorang apabila idza sarratka hasanatu, apabila kamu berasa gembira dengan kebajikan yang kamu lakukan, dan merasa sayi'atu, dan kamu merasa sakit, sesak nafas dengan dosa yang kamu lakukan, fadzalika mu'min, itulah dia tanda kamu beriman. Tapi orang yang terlibat dengan riba, Allah akan tarik sikit-sikit rasa kesal, rasa berat rasa menyesal bila buat dosa itu. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian akhirnya dia akan jatuh dalam kalangan orang bila dia dah tak rasa sesal, bila dia tak rasa dia tak rasa berdosa, bila dia tak rasa lagi salah, dia tidak akan bertaubat, dia tidak akan beristighfar. Betul? Lalu dia akan jatuh, kata Imam At-Tabari dalam kitabnya Al-Jami' Jami'ul Bayan, iaitulah dia kata ketika menghuraikan ayat firman Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, iaitulah dalam hati mereka ada satu penyakit, lalu Allah tambahkan lagi penyakit. Artinya kerana mereka tak taubat dengan dosa-dosa mereka, lalu Allah tambahkan lagi, biarkan mereka kullun muyassarun lima khuliqa lah. Nabi kata, setiap kamu akan dipermudahkan pada mana yang kamu pilih sebenarnya, dan dikagitakan kamu. Na'udzubillah min dzalik. Baik, itu kehilangan berkat. Hilang berkat ni tuan-tuan, susah. Nak jadi keluarga solehah ke, keluarga soleh ke, isteri solehah, susah. Hilang berkat. Yang keseruannya disebutkan oleh satu sahabah tadi, berzina dengan ibu bapa sendiri. Maaf, saya tak sempat nak terjemah sebahagian di antaranya. Iaitulah disebutkan oleh baginda Nabi dalam hadis Ibnu Majah, Al-Hakim kata hadis yang sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim, iaitulah ar-riba 73 baban aisaruha mithla ayyankiya rajuli ummah atau qamaqan. Riba ada 73 bentuk, pintu yang paling ringan. Yang paling ringan sama dengan berzina dengan ibunya. Kenapa disebut ibunya? Kerana lumrah dalam fiqh Islam, orang lelaki yang keluar cari nafkah. So sebab tu bila dia cari nafkah, dia yang bertanggungjawab pastikan harta dia dapat halal. Maka dia cari riba, dia zina dengan ibu dia. Tapi zaman hari ini, wanita pun ramai juga pergi kerja. So khabar semalam mensyaratkan syarikat korporat dalam masa 5 tahun mesti 30% pembuat decision adalah wanita. Jadi wanita pun samalah termasuk dalam hadis ni.